Okey, belakang saya ni kita tengah sesi pengagihan makanan, pack makanan kepada keluarga-keluarga miskin di kem pelarian ni. So, saya dah join 2-3 kali misi bantuan kemanusiaan Indonesia ni. Yang di Yaman ni dia ada sikit lah kekalutan dia. Sebab mungkin kita kata kesusahan yang mereka tanggung lah selama mereka hidup di kawasan perkemahan ni. Dah berpuluh tahun, beberapa tahun di sini. Dan kita faham dia orang tu lapar dan masing-masing nak, kalau dah satu keluarga tu hanya satu pack makanan mana cukup anak ramai. So kita faham. So apa yang boleh kita bantu sekadarnya. Tapi kat situ kita nak sama-samalah yang menonton ni untuk sama-sama membantu takat yang kita boleh. Mungkin hasil sumbangan anda tu kita tak nampak sekarang, tapi rupanya kat sini. Kan, kalau kata bantuan tu banyak, kita boleh bagi semua makan dengan penuh, dengan kenyang lah, dengan selesa. Tapi apa yang mampu kita buat sekadarnya berperingkat. Tapi apa pun alhamdulillah dapat juga kita berkongsi kepada mereka yang memerlukan. Semoga Allah keluarkan mereka daripada kepompong kefakiran dan kemiskinan dan juga kesusahan, insya-Allah. Amin.